يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Rezeki Allah berada di mana-mana. Mungkin di langit, mungkin di bumi. Mungkin jauh dari kita, mungkin dekat saja. Ada kalanya mudah didapati dan ada kalanya sukar. Kita beriman Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki kita bukan saja pada wang ringgit. Rezeki termasuklah keluarga yang bahagia dan beriman, nikmat hidup yang sejahtera dan bertakwa.